Hari ini kita akan pergi ke negeri Perak. Soalan-soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan negeri Perak ialah, apakah gelaran bagi negeri Perak? Gelarannya ialah Perak Darul Rizwan. Apakah ibu negeri Perak? Sudah pasti Ipoh. Soalan yang popular berkaitan dengan sejarah, jangan lupa berkaitan dengan Perak ni, iaitu nama tempatnya Pasir Salah. Apa peristiwanya? Seorang lelaki Inggeris yang bernama J.W.W. Bush yang telah dibunuh, yang dikatakan punca kebangkitannya daripada siapa? Datuk Maharaja Rela. Okey, seterusnya, kalau pergi ke Ipoh, jangan lupa makan makanan istimewa bagi negeri Perak, iaitu gulai tempoyak dan rendang tok. Bandar diraja punya ialah Kuala Kangsar. Kuala Kangsar ni banyak keistimewaan, antaranya lah ada Masjid Ubadiah, masjid antara masjid yang tercantik satu ketika dulu di Malaysia. Dan di Kuala Kangsar juga ada terkenal dengan labu sayung, ada laksa. Okey. Dan apakah kereta tempat yang menjadi kereta api pertama di negara kita dari Port Well ke Taiping? Juga di Perak. Di Perak juga ada satu kerajaan yang dikatakan tertua di negara kita, iaitu Kerajaan Gangga Negara di Berwas. Kalau pergi ke Perak, nak bawa balik buah tangan apa dia? Yang sesuai antaranya limau Bali di Ipoh. Kalau pergi Perak, jangan lupa tempat-tempat menarik yang seharusnya pergi didawati, antaranya Cameron Highland, itu kawasan tanah tinggi. Orang nak pergi bercuti kat Pulau Pangkor. Kalau kanak-kanak pula boleh pergi ke Bukit Merah Lake Town Resort. Okey. Perak ada satu kawasan yang menerima hujan yang paling banyak di negara kita, iaitu nama tempatnya di Bukit Larut. Itu Perak paling banyak. Dan satu ketika dulu Perak bukan saja terkenal sebagai ekspor utama bijih untuk negara kita, Perak juga antara kawasan pengeluar bijih utama dunia pada abad ke-19, bijih timah. Dan di Perak juga ada Gua Tempurung, bagi yang minat masuk gua. Dan di Perak ada satu kawasan yang diiktiraf oleh UNESCO, iaitu Lenggong. Merupakan kawasan sejarah. Dekat kawasan Lenggong ni berhampiran dengan Gerik. Di sinilah adanya gajah yang selalu keluar melintas jalan, berhati-hati. Dan di Perak juga ada pokok getah yang pertama yang terdapat di mana? Di Kuala Kangsar. Dan di Perak juga ada zoo yang tertua, bukan zoo negara tapi adalah Zoo Taiping. Itu adalah antara soalan-soalan yang popular ditanya berkaitan dengan negeri Perak.